Jom ikut saya ke site hari ni. Pagi ni saya ke Ampang untuk buat tambahan wiring bagi kabinet yang akan dipasang nanti. Sampai je, saya tengok dulu kawasan kerja dan semak semula kedudukan poin yang diperlukan. Lepas tu terus saya mulakan kerja high sikit untuk lalu wire. Bila tengah buat kerja, tiba-tiba tukang maklum ada barang nak kena beli. So, saya pun pergi terus ke hardware yang berhampiran. Jalan kaki je pun. Laluan wiring dah siap, kerja tarik dan sambung wire serta poin yang diperlukan mengikut sesuatu kabinet. Lepas solat Jumaat, saya kembali balik ke site dan sambung kerja buat apa yang masih belum ready. Bila semua dah siap, saya buat pemeriksaan terakhir dan kemas semula kawasan. Bagi saya, kerja ni bukan setakat siap, tapi kawasan pun perlu ditinggalkan di dalam keadaan yang kemas. Itulah aktiviti saya pada hari ini di site. Follow Huhum untuk next progress seterusnya.